Bahasa Melayu bukan sekadar alat komunikasi, tetapi nadi kepada jati diri bangsa. Sejak berabad lamanya, bahasa ini menjadi saksi kepada jatuh bangun tamadun Melayu, dari batu bersurat di zaman Pahlawa hingga ke tulisan moden pada hari ini. Setiap sistem tulisan yang pernah digunakan membawa kisahnya tersendiri tentang kepercayaan, ilmu dan perjuangan bangsa kita dalam mengekalkan warisan bahasa. Namun, dalam arus globalisasi yang semakin deras, bahasa Melayu kini berdepan pelbagai cabaran, dari bilik darjah hingga ke ruang media sosial. Dokumentari ini akan membawa kita menelusuri perjalanan dan cabaran bahasa Melayu, warisan berharga yang perlu kita pertahankan demi generasi madani yang mencintai akar bahasanya. Segalanya bermula dengan tulisan Pahlawa, sistem tulisan terawal yang digunakan dalam bahasa Melayu kuno sekitar abad ke-7 Masihi. Tulisan ini berasal dari India Selatan dan membawa pengaruh Sanskrit, bahasa ilmu dan agama pada ketika itu. Melalui batu bersurat seperti batu bersurat kedudukan bukit dan talang tua, kita dapat menelusuri bukti awal kewujudan bahasa Melayu. Walaupun kini tulisan ini tidak lagi digunakan, peranannya amat besar menjadi asas permulaan kepada tradisi tulisan bangsa Melayu. Selepas era Pahlawa, muncul pula tulisan Kawi yang berasal daripada Kepulauan Jawa sekitar abad ke-8 Masihi. Tulisan ini digunakan meluas di alam Nusantara, termasuk Sumatera dan semenanjung tanah Melayu. Kawi menandakan perkembangan bahasa Melayu ke arah yang lebih tersusun, hasil daripada hubungan perdagangan dan kebudayaan antara wilayah. Ia menunjukkan bahawa bahasa Melayu bukanlah bahasa asing, tetapi bahasa serantau yang hidup dalam interaksi pelbagai bangsa. Kedatangan Islam pada abad ke-13 membawa satu anjakan besar kepada bahasa Melayu, iaitu lahirnya tulisan Jawi. Tulisan Jawi menjadi medium utama dalam penyebaran ilmu, agama dan pentadbiran. Dalam manuskrip lama, kitab agama, surat diraja dan hikayat klasik, semuanya ditulis dalam tulisan Jawi. Jawi bukan sekadar sistem tulisan, tetapi ia simbol identiti Melayu Islam yang memperkukuhkan nilai dan pemikiran masyarakat ketika itu. Walaupun kini penggunaannya semakin berkurang, tulisan Jawi tetap menjadi lambang warisan yang mempertautkan bangsa Melayu dengan akar budayanya. Menjelang abad ke-20, bahasa Melayu mula melangkah ke arah pemodenan dan pembakuan. Pada tahun 1933, Zakbar memperkenalkan sistem ejaan baharu yang lebih teratur dan mudah digunakan. Ejaan Zakbar menjadi asas penting dalam pendidikan dan penulisan rasmi sebelum negara mencapai kemerdekaan.
Kemudian pada tahun 1956 muncul sistem ejaan Rumi Kongres hasil kerjasama antara Malaya dan Indonesia. Usaha ini akhirnya membawa kepada sistem ejaan Rumi bahasa Melayu moden yang kita gunakan hingga kini. Ejaan melambangkan keseragaman dan kemajuan bahasa Melayu di era global. Tulisan Rumi bahasa Melayu mula digunakan secara rasmi selepas kemerdekaan Tanah Melayu. Ia menggantikan tulisan Jawi sebagai sistem utama dalam urusan pentadbiran, pendidikan dan komunikasi seharian. Sistem tulisan ini dibangunkan hasil penyeragaman ejaan oleh pakar bahasa bagi memastikan setiap rakyat mudah memahami dan menggunakan bahasa kebangsaan dengan betul. Penggunaan tulisan Rumi bukan sekadar memudahkan pembelajaran tetapi juga menjadi simbol kemajuan dan perpaduan rakyat berbilang kaum di Malaysia. Dalam dunia moden, tulisan Rumi memainkan peranan besar dalam penyebaran ilmu dan komunikasi digital. Ia digunakan di sekolah, universiti, media cetak dan media sosial. Walaupun berdepan cabaran seperti penggunaan selanggar dan pencampuran kod dalam media sosial, tulisan Rumi tetap menjadi nadi utama bahasa Melayu, mengekalkan warisan bangsa dalam wajah yang moden dan segar. Pada hari ini, bahasa Melayu berhadapan dengan cabaran baharu. Dalam bidang pendidikan, ramai pelajar lebih cenderung menggunakan bahasa Inggeris, terutamanya dalam mata pelajaran sains dan teknologi. Dalam sektor ekonomi dan pentadbiran pula, penggunaan dua bahasa kadang-kala menenggelamkan peranan bahasa kebangsaan. Selain itu, di media sosial, muncul pula fenomena selanggar dan pencampuran kod, iaitu penggunaan bahasa rojak yang menjejaskan keindahan bahasa Melayu tulen. Jika keadaan ini berterusan, generasi muda mungkin akan semakin jauh daripada bahasa sendiri. Bahasa Melayu telah melalui perjalanan panjang dari ukiran di batu hingga huruf di skrin digital. Setiap sistem tulisan meninggalkan jejak perjuangan dan identiti bangsa. Ini tanggungjawab kita pula untuk mempertahankan warisan ini. Sebagai generasi madani, marilah kita menjadi pemacu kelestarian bahasa Melayu dengan menghargainya, menggunakannya dengan betul dan membawanya ke masa depan. Kerana sesungguhnya, tanpa bahasa hilanglah bangsa. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.